ya Allah tambah olehmu akan ilmu manfaat, atau tambah olehmu bagi diri akan ilmu manfaat. Nak tanya betul? Betul olehmu tu. Adakah itu maksud dalam memperhamba? Tak, itu bahasa. Kalau Arab jelah dah tu. Rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala kata qul wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintah sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, kata olehmu dalam doa, dalam permintaan permohonanmu Muhammad, mu kata gini, Rabbi, jadinya ajar apa? Rabbi ay ya Rabbi, ya baik hazah ranida, hazah ya mutakallim. Dekah Rabbi bila penuh, ya Rabbi, wahai Tuhanku, zid, zid zid, tambah olehmu, cuma itu dah. Tambah olehmu ni akan aku ilman. Itu tak ada doa 3 macam tu, Rabbana zidna ilma. Lepas tu betul olehmu tu, adakah kita memperhamba? Ada. Ini yang panggil du'aiyah, doa. Sampai tak boleh panggil amal kelimah, amal, tapi makna doa. Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, ati, beri olehmu nakan kami. Rupa tu apa tu? Panggil rupa amal. Maka kalau makna amal tu apa? Talabum minal a'la ilal adna. Allah perintah suruh kita atau amal sungguh. Qul, kata olehmu, qulu, dalam ayat, qulu amanna. Kamu katalah, Allah perintahkan kita panggil amal. Tapi balik kita, wahai Tuhan, beri olehmu akan aku lapa amal, makna doa. Jadi makna mana? Ya Allah, mintalah kau berikan aku berikan kami. Makna tu doa. Supaya juga la nahi, tapi di tempat doa, makna doa seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina, wahai Tuhan kami, jangan kau ambil salah. Supaya lari Tuhan ada. Ini makna la du'aiyah, bukan la nahi. Mana? Ya Allah, mintalah jangan kau ambil salahkan kami. Mintalah jangan kau ambil salah kami. Tapi secara terjemah dulu, cuma harfi panggil. Ya Allah, janganlah kau ambil salahkan kami. Bukan kita lari Tuhan. Kita minta Tuhan supaya dia tak ambil salah. Dia panggil la du'aiyah. Supaya juga saat inilah Rabbi zid amma, kelimah amma makna doa. Muku je panggil khitab. Cuma kita sama kita tu bunyi, kalau sama kita bunyi rendah dah. Tapi bahasa ni tak ada apa panggil mutakal, apa panggil mukhatab. Kita kepada Allah. Maka panggil mukhatab man tawajjaha ilaihil kalam. Mereka yang tuju kepadanya oleh perkataan. Maka kita tuju siapa? Tuju ke Allah. Ya Allah, beri olehmu akan aku ni mutakallim. Setengah-setengah orang nak berada menteku. Dia kata menteku. Menteku tu daripada Arab dah mutakallim. Man sarara anhul kalam. Perkataan keluar daripada kita, aku nak kita dah. Aku, saya, amma, kumo. Tak larat kita banyak. Saya. Tapi saya bila mukhatab lawan dengan saya, awak. Nah, kalau tercakap aku, lawannya kamu. Bila tercakap apa dia bila cakap kumo, ada setengah cakap kumo lah. Kumo lawan dia mohmo. Gu ya ada. Kumo mohmo, aku kamu, saya awak. Ada lagi orang Kelantan kawai. Kawai lawan apa? Demo. Gitu tak? Habis kena gu. Jangan aku mohmo, tak masuk tu. Tu cara bahasa. Maka cakap dengan Tuhan lah, nak mohmo apa tak apalah. Ya Allah, mohmo berilah kepada kumo ni. Tak ada apalah kat kita. Ya Allah, kumo nak minta ilmu daripada mohmo. Tak ada apalah. Dia bahasa kan? Itu dia. Kita dah kena senantiasa nak minta dengan dia. Tak ada kira faham. Kerana faham ni besar. Kalau tengok tak faham, tak ada artinya. Tengok, faham tak faham, tak ada arti. Minta pergi faham. Tu dia. Walaupun dia berkecak hab ke apa. Faham. Tu. Tuhan buka faham. Masya Allah.